Mariam, Bella? Masuk bilik orang, tidak ketuk pintu dulu ke? Ha? Mariam cakap dengan siapa tadi? Dengan Adam Dengan your ex-boyfriend? Kenapa? Tak ada apa-apa. Cuma macam tak manis je isteri orang bercakap dengan lelaki lain. Lagi-lagi kalau lelaki tu ada hati dekat Mariam. Takut Farid tahu. Baguslah Bella buat kerja. Bagus sangat. Tip-top. Mestilah. Bella kan diamanahkan oleh Farid untuk tengok-tengokkan Mariam. Takutlah Mariam ni bercakap dengan lelaki lain ke, dengan Adam ke. Betul lah tu. Betul. Sangat betul. Lembu kan? Kalau lembu ni, dia memang ikut dan dengar cakap tuan dia. Baguslah Bella ni. Bagus sangat.